Okey geng, Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat datang ke YouTube channel Kui Haru-Haru Fishing. Siapa yang baru sampai geng dekat YouTube channel aku? Siapa yang baru singgah dekat YouTube channel aku? Dan siapa yang baru jumpa geng YouTube channel aku ni? Ucapkan selamat datang geng. Dan korang jangan lupa geng bantu geng tekan butang subscribe. Okey geng. So hari ni kat sini geng, kita try cari haruan dekat sini. Agak tak mau nanti kita pindah spot lain geng. Kita try kat sini dulu. Okey. Semoga ada hasil. Semoga mencakup. Korang stay tune. Korang tengok video ni sampai habis geng. Bye bye bye. Okey geng. So hari ni aku pakai setup travel rod aku. Reel daripada Shimano SLX 151 HG. Aku packkan dengan rod Okuman M6 aku travel rod ni. Rod murah je tapi rod padu geng, liat geng. Rod ni liat gila geng. Patah hari tu pun sebab kena pokok. Kalau tak ada kena pokok tak patah lagi aku punya batang ni. Okey geng. So pagi ni kita pakai warna putih, warna coklat lah geng. Warna coklat ni tak pernah kena pakai lagi. Kita pakai warna coklat hari ini geng. Soft rock kui warna coklat. Ni dia. Agak tak mau nanti kita tukar-tukar lagi kali lain. Dia geng warna coklat. Jom kita try kat sini dulu. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. First cast of the day. Palingan yang pertama. Aduh kan depan ni. Okay. Dia makan dia lari kan. Tak kena geng. Makan macam tu ya. Makan betul-betul.
Alhamdulillah. Start yang pertama geng. Okey, alhamdulillah. Okey geng, tu dia mencakuk geng. Yang pertama soft rock kuih warna coklat. Alhamdulillah. Tu dia, setelah 2-3 kali tadi sambaran tak kena je, ini kena juga seekor geng. So besar sikit. Hari ni aku nak tapau lagi, ada orang nak lah geng. Dah 5-6 kali dah dia WhatsApp aku ni. Dia kata dah dapat ikan haruan Cik Syukri, tak dapat lagi ni juga. Jadi hari ni aku nak tapau kau untuk dia geng. Kita bagi dia makan ikan haruan geng. Kan. Dia nak sangat ke ikan haruan kan. Tu dia geng, soft rock warna coklat, haruan mencakuk. So saya tapau sikit dah ni geng. Besar sikit kan. Kita bagi dia geng. Okay geng. Bye. Alhamdulillah. Hai, lagi. Alhamdulillah geng. Saya kedua. Tu dia. Saya sedap tapau geng. Alhamdulillah. Cakuk geng, soft rock warna coklat. Itu dia geng. Kena dia makan sekatnya. Alhamdulillah. So kita tapau geng. Tapau hari ni ada orang nak geng. Kalau tak aku tak tapau geng. Okay geng, cakuk. Bye. Mencakuk geng, warna coklat. Try lagi. Ada lagi. Oh, di sini. Alhamdulillah geng. Mencakuk geng. Itu dia. Saya sama juga. So tapau juga geng. Soft rock geng. Warna coklat. Alhamdulillah. Kena. Mencakuk. Mencakuk geng. Try lagi geng. Ada lagi tak? Nak makan umpan katak kuih ni. Strike lagi. Strike ke tak? Oh, strike geng. Mencakuk lagi geng. Keras terus badan dia geng. Tu dia geng. Alhamdulillah. Kenapa kau makan terus jadi keras? Kenapa? Kenapa kau jadi keras terus badan kau? Kenapa kau jadi keras terus? Cukup geng. So alhamdulillah. Bye.
Strike lagi geng. Alhamdulillah mencakuk geng. Mencakuk tu dia. Mencakuk. Alhamdulillah. Okey. Geng. Oh. Tu dia. Bye bye. Alhamdulillah geng. Saiz-saiz yang macam ni lah sedap sikit geng. Tu dia geng. Alhamdulillah. Cakut juga geng. Saiz-saiz sedap tapau. Aduh hai. No, nak dapat yang besar-besar. Curut-curut sahaja sekejap. Sabarlah. Buka hook dulu. Tu dia yang cakap. Alhamdulillah. Bye. Okay geng. Last cast of today. Balingan yang terakhir untuk pagi yang indah ini. Ni dia. Ni betul last cast. Tak ada balik lah. Panas lah. Okey geng, alhamdulillah. Jom kita balik geng. Bye. Okey geng, so alhamdulillah geng, tamatlah mancing untuk hari ini geng. So dapat juga tapau sikit geng. Aku nak bagi dekat kawan aku lah geng. Dia cakap abang dia accident, so dia nak buat ubat lah. Jadi aku dapat tapau lah sikit geng. Kecil-kecil sikit lah geng kali ni tapau kan. Tak ada yang besar-besar sangat, tapi itulah. Ada orang nak kita bagilah geng. Kita bagi dia buat ubat geng. Yang kecil-kecil tu orang kata elok untuk buat ubat. So kita bagi dia geng. Okey geng. Semoga cepat sihat lah geng dia kan. Okey geng. Terima kasih semua yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi. Kita strike lagi geng kat sini. Jom kita balik. Bye.